Okey kan. Assalamualaikum. Okay. Hari ni aku nak share sikit cara aku buat tabiat buat tabiat habit untuk menyimpan, untuk menabung. Okay, memang aku start daripada kecil dulu. Lepas tu benda yang aku nak gabung ni pun aku terima daripada orang lain kok. Aku pun lupa dah aku dapat daripada mana ilmu ni. Tapi ada orang gabung aku. Gabung cara dia, pilih duit antara RM1, RM5, RM10, 20, 50 dengan 100. Okay, pilih antara 6 keping tu untuk kita simpan. Maknanya setiap kali kita dapat duit, kita simpan duit yang kita pilih tu. Contoh, masa tu aku pilih duit RM5. Aku pilih RM5. Jadi setiap kali aku pergi beli, setiap kali aku dapat duit, setiap kali apa saja yang membuatkan dalam dompet aku ada RM5, aku akan ambil RM5 tu, aku akan simpan dalam tabung. Apa saja. Kalau mau pergi beli kedai makan ke, mau dapat paki, ada RM5 keping, mau ambil RM5, mesti simpan. Kalau mau pergi mana-mana, mau dapat duit ke, mau dapat income ke, ada duit RM5, mau ambil RM5 tu, mesti simpan. Okay. Membuat syarat jangan biarkan duit RM5 tu ada dalam dompetmu. Jangan biarkan RM5 tu ada dalam pocketmu. Setiap kali nampak duit RM5, untuk tabung. Mu nampak je duit RM5, untuk tabung. Itu lah tabiat aku dulu aku buat. Dapat simpan. Jangan biar duit kali hijau ada dalam dompet. Jangan biar duit kali hijau ada dalam poket. Simpan je dalam tabung. Masa tu aku gitu lah cara aku untuk aku buat habit, untuk aku buat tabiat aku. Sekarang ni mungkin susah sebab banyak dia orang tak pakai duit dah, orang cashless dah. Tapi boleh amalkan, boleh cuba. Mungkin tiba-tiba ada bayar cash kot, dapat duit, ambil je duit tu, simpan je.